Assalamualaikum. Uh, Hari ini saya akan sharekan new feature Bobot 3.0. Currently belum release lagi, still under beta. Tapi just untuk a sneak peek. Okay, kita buka MetaTrader dan saya buka satu chart untuk saya test. For example, saya nak test pada 19 Januari. So saya kena draw Fibonacci retracement dan saya setkan level-levelnya. Okey, lepas tu saya akan buka Surgeon Tester, select Bobot 3.0, pilih pair EJ. Okey. Di sini saya tunjukkan ini adalah new feature yang saya baru buat, optimization lot, di mana dia akan buka lot mengikut uh, zone-zone yang tertentu. Okey. So, let's start. Saya start. So dia akan keluar uh, back test dalam bentuk visualize. Okay, saya akan tile vertical dan saya akan kecilkan dia. Okay, sebagaimana anda tahu, untuk robot ni kita perlu setkan dia punya support and resistance. So untuk support warna merah ni saya akan tukarkan dia punya support line kepada 1273 seperti yang saya tunjukkan di sebelah kiri ni. Dan untuk resistance saya kena tukar kepada 122.74. Sebagaimana yang anda lihat di sebelah kiri ni, untuk support iaitu 100% saya letak 121.73 dan untuk resistance pada 0% 122.74. Okey, sebelah kiri ni adalah dia punya pergerakan robot tu. Okey. So sekarang saya boleh kecilkan yang sebelah kiri dan saya besarkan sebelah kanan. Okey. So saya akan continue. So anda lihat sekarang price berada di support. Jadi dia akan buka lot 3 lot. Okey, dan kenapa dia buka 3 lot? Kerana dia berada di zone 3, iaitu menghampiri kepada support. Basically untuk new feature ni saya bagikan kepada 4 zone, zone 1, zone 2, zone 3. So jika price itu berada di zone 4, dia akan buka 4 kali ganda daripada initial lot, iaitu 1. So kalau dia berada di zone 3, dia akan buka 3 kali ganda. Okay, so let's continue. Sekarang ni anda lihat dia berada di trade zone adalah di buy zone kerana price berada begitu hampir dengan support. Okay, dia TP. Anda lihat okay, sekarang dia buka lot 2 lot kerana dia berada di zone 2, iaitu dia menjauhi support. Okay, testing diteruskan. Okay, tinggal berlaku. Okay, TP dan dia buka. Sekarang dia buka 2 lot sebab berada di zone 2. Okay, tadi anda lihat dia buka satu. Okay, so sekarang ni dia buka satu lot kerana dia berada di zone 1 sebentar tadi. Okay, dia buka lot 1 kerana dia berada di zone 1. Okay, sekarang price kelihatan masih bergerak. Okay, terlalu laju. Okay, sekarang
dia masuk ke cell zone. Okey, cell zone dan cell zone, tapi berada di zone 1 iaitu jauh daripada resistance. So dia akan buka satu lot. Sekiranya dia menghampiri kepada resistance, dan dia akan buka lot yang lagi besar. Okey. Okey, sekarang dia berada di no trade zone. Sebab tu tiada position yang dibuka. No trade zone. Okey, so sekarang 3 layer martingale, iaitu di sell zone. Okey, dia berada di sell zone sell zone 3, jadi dia akan buka lot 3.